Curry House dekat PJ. Kita nak try dia punya best seller, nasi kandar kari kambing. Kita orang sampai waktu-waktu lunch, tengok memang full house Yang beratur pun ramai, yang tengah duduk dah makan pun ramai. Dia start jual kari kambing ni daripada pukul 11 sampai pukul 4. Kari kambing paling the best kat sini, nasi kandar. Nasi kandar. Ha, saya nak satu. Mana dia punya kari kambing yang Ini kambing sini. wow. Ini Besar kambing. besar. Okay, boleh dia nasi kandar kari kambing. Berapa ni bang? 22. 22 dapat. Ui, banyak dia punya portion kambing pun dengan nasi kandar. RM22 saja. Ni dia kari kambing anak tu. Originality dia dari Penang tapi sekarang dia dekat PJ. Dia kari kambing ATS Curry House. Inilah. Daging dia lembut Dia cakap dia punya daging kambing memang lembut lepas tu dia punya kari cukup rasa, semua berempah, pekat, ikat, semua dah. Dia special air asam. Refreshing So, korang kalau nak try, kena datang dekat ATS Curry House. Apa-apa pun, jom kita.